Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi dalam podcast anjuran Pusat Aspirasi Anak Perak Pasak, iaitu Teman Bersore. So cerita sikit Tanu, Pasak ni apa, Teman Bersore ni apa? Okey, Pasak ni adalah Pusat Aspirasi Anak Perak. Apa kami buat dekat sini? Kami adalah gerbang kerjaya di negeri Perak. Okey, korang nak cari kerja? Boleh. Korang nak upskill? Boleh. Korang nak masuk TVET? Boleh lagi. Tapi macam mana korang nak dapat information ni? Itulah korang kena download aplikasi Talent Perak di Google Play Store atau Apple App Store untuk tahu tentang semua peluang pekerjaan di negeri Perak. Okay, baik, terima kasih Tanu. Jadi hari ni program podcast kita, sebelum ini kita dah jemput daripada AKPK, cerita pasal keuangan. Kita dah jemput daripada LHDN, cerita pasal cukai. Kita dah jemput engineer, cerita pasal automation. Kita juga dah jemput Kita dah jemput pelbagai orang daripada pelbagai bidang untuk cerita pasal kerjaya, pasal keuangan untuk graduan. Jadi hari ni lain sikit. Kita tak jemput orang-orang daripada engineering ke, daripada agensi kerajaan ke. Ini kita jemput orang daripada NGO. So yang kita jemput ni, kalau saya sebut namanya, tentu belia-belia, penggiat-penggiat belia, orang-orang dalam sukan akan kenal sosok ini. Jadi yang kita jemput ini adalah Presiden Majlis Belia Negeri Perak, pengerusi tetap Majlis Belia Malaysia, pengerusi e-sport Malaysia, dan banyaklah jawatannya banyak. Saya nak sebut tu saya pun dah lupa dah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya kenalkan Encik Naim Alamin, ataupun lebih mesra kami panggil Abang Don. Abang Don. Jadi mungkin Abang Don boleh kenalkan diri sikit, Abang Don. Yang pertama, terima kasihlah kerana sudi menjemput saya. Tentu dan pasti bahawa pelibatan saya dalam belia ni startnya daripada 2016. Tapi pada ketika itu saya tidak terlibat dalam mana-mana pertubuhan belia. Saya masuk masa tu, platform yang pertama adalah Dewan Belia Negeri Perak. Dewan Belia. Jadi masa tu baru diperkenalkan Dewan Belia Negeri Perak. Jadi masa tu saya terlibat. Baru saya nak kenal-kenal dengan belia. Tapi masa tu dah jadi sebagai Dewan Belia. Perwakilan Dewan Belia. Dan pada ketika itulah ada abang-abang kita, saudara Iqbal Dinsley, dia menampak pelibatan saya, maka dia menjemput saya masuk dalam pertubuhan belia. So pertubuhan belia saya MAYC lah. MAYC, Malaysian Association Youth Club. Jadi saya berhikmat dan bergiat dalam itu sehinggalah hari ini saya sebagai Presiden Majlis Belia Negeri Perak. Kalau dalam MAYC tu apa jawatannya, bang? Masa sekarang ni masih lagi saya sebagai pengurusi MAYC Negeri Perak. Pengurusi Negeri Perak. Baik. Di mana di bawah gabungan saya di MAYC, kita ada lebih 100 kelab belia tunggal yang bernaung di bawah MAYC. Dan di MBN kita ada 35 badan gabungan di bawah MBN. Baik. Iaitu adakah, nak tanya sikit pasal MBN lah, lalang dah cerita pasal MBN. Badan gabungan ni maksudnya persatuan belia yang bernaung bawah MBN. Maksudnya ada juga yang tak bernaung. Ada juga yang tidak bernaung. Contohnya macam persatuan macam mana? Banyak persatuan-persatuan, satu kelab-kelab belia tunggal yang mereka di kampung-kampung yang mereka buat aktiviti. Mereka masing-masing yang tidak mahu bergabung. Macam contoh kelab belia kampung Tualang macam tu lah. Macam tu. Tapi mereka sebenarnya ada peluang untuk bergabung. Mungkin mereka tidak diberikan informasi tentang pergabungan. Apa faedah pergabungan dan sebagainya. Ada juga yang di luar. Contohnya kita ada persatuan-persatuan besar di peringkat PBSM contoh. Mereka juga tidak bergabung kerana ada faktor-faktor yang sebenarnya pergabungan ini bukannya mudah. Dia perlu ada struktur, dia perlu ada pergabungan-pergabungan di peringkat daerah, barulah boleh bergabung di peringkat negeri dan seterusnya di peringkat kebangsaan. Baik. So maksudnya kalau contoh saya dalam kelab gabungan bawah MBN, so orang-orang dalam ni ada peluang untuk menjadi presiden lah. Boleh terlibat secara langsung dalam ekosistem. Maknanya orang luar yang tidak bergabung di dalam struktur kita tidak ada peluang lah untuk mengisi kekosongan jawatan di peringkat MBN mahupun di FBM.
Baik. Hmm. Kalau ikutkan abang dah daripada 2016, Ya, sekarang dah 2026. ya. So 10 tahun 10 tahun. penglibatan dalam belia. Dalam masa 10 tahun itu daripada perwakilan Dewan Belia yang Ya. tak terlibat sampailah sekarang dah jadi Presiden Hmm. Majlis Belia Negeri Perak. Betul. So sudah tentunya penglibatan yang bukan biasa-biasa. Yes. Seorang lain masuk 10 tahun tu belum tentu lagi dapat Ya. jadi Presiden. Nak dapat dalam jawatan kuasa tertinggi pun belum tentu lagi. So mungkin abang boleh kongsikan sebenarnya bagaimana ataupun apa nilai yang kita perlu ada supaya kita boleh, orang kata bukanlah nak dapat jawatan pun, maksudnya kita Ya. boleh survive, kita boleh jadi seorang yang hebat lah dalam Betul. belia ni. Dia yang pertama adalah tentang soal jati diri sasiah Hmm. kita. Jadi kita sebagai seorang belia, kita kena ada prinsip. Kalau kita tidak ada prinsip, maka orang tidak nampak tentang kepimpinan kita. Hmm. Jadi untuk mendapatkan kepimpinan itu, kita perlu ada prinsip, jati diri, semangat kita, kesukarelawan kena ada disematkan dalam diri kita. Yang kedua daripada segi ilmu dan juga pengetahuan. Kalau kita tidak ada ilmu, maka apabila kita diberikan peluang untuk berucap ataupun duduk di bahagian hadapan, maka kita akan merasa kekok dan merasa tidak rasa malu Hmm. untuk berada di depan ataupun berada bersama dengan publik. Maka itulah orang kata menunjukkan tak ramai yang boleh ke depan, tak ramai yang boleh menjadi ketua. Jadi dengan ilmu dan juga pengetahuan itu yang membolehkan kita berada dan berani ke hadapan. Kemudian daripada segi saya kata aktif, kesukarelawan. Jadi banyak program-program yang telah dijalankan. Tidak kiralah di peringkat Majlis Belia itu sendiri ataupun daripada kerajaan maupun pihak-pihak swasta. Jadi keberadaan kita itu, kewujudan kita itu yang menunjukkan orang nampak bahawa beliau mempunyai seorang semangat kesukarelawan, aktif, dan kita patutnya memberikan ruang dan peluang untuk menjadi ketua dan sebagainya. Jadi proses ini bukannya setahun dua, tetapi ianya perlu konsisten. Sehinggalah saya 10 tahun saya konsisten, maka telah diberikan peluang oleh perwakilan untuk mengangkat saya sebagai Presiden. Jadi saya pun melalui proses fasa yang daripada akar umbi, kemudian saya berkhidmat di peringkat daerah, kemudian saya berkhidmat di peringkat negeri. Dan di peringkat negeri pun saya tidak terus parachute duduk ke atas. Jadi saya pun mulai sistem. Masuk sebagai Esko, kemudian naik Presiden, kemudian barulah Presiden. Ya. Macam orang tak boleh nak mempersoal siapa Naim Alamin Don ni kan. Orang dah kenal daripada akar umbi lagi. Baik bang, soalan yang mungkin penonton-penonton kita terfikir. Tadi kata jawatan di e-sport Malaysia je. MBM, MBN, MBYC dan sebagainya. So bagaimana sebenarnya abang membahagikan masa? Sebab sudah tentu bila banyak jawatan, banyaklah tanggungjawabnya. Banyaklah benda kita kena tengoknya dan sebagainya. Sebab tu apabila pelibatan kita dalam belia, jadi kita pun kena menyiapkan diri kita. Terutamanya ada kawan-kawan kita belia yang dah berkeluarga. Maka keluarga pun is his priority. Jadi bagi saya, apa yang saya buat adalah persediaan diri saya sendiri dan juga persediaan keluarga. Barulah saya boleh aktif di dalam NGO. Bermakna alhamdulillah ada rezeki. Maknanya setiap perniagaan yang saya jalankan telah dapat berjalan dengan secara baiknya. Maka saya ada masa yang banyak untuk saya terlibat dan aktif dalam NGO. Sebab itu pembahagian masa itu begitu penting. Sebab itu kalau kita nampak bahawa kebanyakan kepimpinan yang memimpin, mereka ini adalah seseorang susuk tubuh yang mempunyai masa yang dia kontrol sendiri. Maknanya bukanlah dia terikat dengan mana-mana. Dia bukan 9 to 5-nya bekerja lah. So kebanyakan mereka ni adalah free flow. Dan kebanyakan juga apabila program yang melibatkan kerajaan ataupun agensi, selalunya ianya dilakukan pada hari biasa. Jadi itu agak sukar. Tetapi dalam arti kata lain, peranan kepimpinan di dalam Majlis Belia itu bukan hanya Presiden seorang. Tetapi kita ada juga timbalan, naib Presiden maupun seterusnya yang juga kita boleh bertukar-tukar. Mungkin pada hari ini orang ini mewakili, kemudian pada hari esoknya orang lain. Jadi
itulah menunjukkan bahawa pengaktifan majlis belia itu sendiri. So maksudnya dia bukan bila orang nampak abang sebagai presiden Yeah. MBN tu bukan nampak abang seorang lah. Yeah. Dia It's kena not one man sebagai show. bukan one Teamwork. man show. It's a Ya, team. team effort lah. Yeah. Baik. Dano? Okay, sekarang kita mengotu kita punya niche lah, niche pasar. Niche. Okay, Okay. kita nak pergi dekat pasar punya Pasal niche. Kerjaya lah. Yes. Oh, okay. So, kita tengok sekarang belia, dia orang complain. Tak dapat kerja. Dekat sini tak ada kerja. Fresh graduate kena ada skill. Banyaklah isu kita Yeah. tengok dekat threads kan sekarang viral kan. So, penglibatan dalam NGO ni boleh naik ke boleh pasaran graduan kerja. HR di Malaysia, dia orang akan tengok ke dalam resume, okay, Tanusha dah ada penglibatan dalam NGO tersebut. So, okay, kita boleh ambil budak ni untuk kerja ni. So, apa pandangan dalam isu ni? Bagi saya memang itu sudah pasti dan sudah tentu. Kerana dalam belia ini kita bukan diajar semangat kesukarelawan. Most of the company memang suka semangat kesukarelawan. Tidak berkira apatah lagi menjalankan aktiviti syarikat ataupun ada due date yang perlu diselesaikan. So dia tahu bila dia ada semangat kesukarelawan, maknanya dia akan spend the whole time untuk dia tidak akan membuang masa lah. Jadi itu antara faktor. Yang kedua adalah daripada segi kepimpinan. Dan apabila kita ada sifat kepimpinan, maka kita akan melontarkan sesuatu perkara berdasarkan fakta, berdasarkan realiti, walaupun kadang-kadang ianya pahit. Dan sebagai syarikat, mereka mahu melihat kelemahan-kelemahan syarikat supaya dapat diperbaiki dan dapat dihadap ke hadapan yang lebih bagus. Dan antara yang ketiga adalah networking. Seorang yang datang daripada organisasi belia, mereka ni mempunyai networking yang luas. Contohnya saya, apabila saya berada di peringkat daerah, kemudian saya berada di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Maka networking kita itu sampailah di peringkat kebangsaan. Mana-mana negeri pun kita boleh masuk dan kita ada ruang dan peluang. Maka sebagai sebuah syarikat, jika syarikat itu melihat masa depan dan mahu melebarkan sayap, melebarkan perniagaan di negeri-negeri lain dan ingin mempermudahkan urusan, maka dia melihat bahawa kepimpinan ataupun pemimpin-pemimpin yang lahir daripada organisasi belia ini, mereka mempunyai satu networking yang begitu besar. Jadi kalau katanya daripada segi perspektif bahawa willingness of the company to accept daripada golongan belia, saya rasa ianya agak tinggi. Termasuklah kalau kita ada pelibatan dengan belia, kita ada persijilan dan kita boleh mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan kewangan, mentadbir urus dan sebagainya. Jadi ini juga akan memberikan credit point kepada syarikat tersebut. Ya. Saya setuju yang Abang Don katakan tadi. Banyak contoh kami kalau kami Tanu lah, baru habis belajar, mungkin sebelum ni banyak aktif dalam persatuan di universiti. So mungkin dia punya networking, dia punya rolling code tu dalam universiti. So bila ke belia ni dia dah libat dengan kerajaan, terlibat dengan swasta. Betul. So betul lah networking dan juga pengalaman tu lebih besar. Cuma kami nak tanya juga, bila kita banyak bukan kita, maksudnya bila MBN banyak buat program yang sebegitu, saya nak tanya adalah apa fokus MBN sekarang atau dari segi program-program yang berbentuk pendidikan ataupun macam tadi abang kata khusus untuk belia. So khusus tu MBN yang jalankan ke ataupun pihak lain yang jalankan untuk MBN? Okey, buat masa sekarang ni MBN memang kita berperanan sebagai jambatan engagement dengan kerajaan maupun agensi. Dan hari ini kita telah bekerjasama. Kita diberi peluang, diperkenankan oleh Tunku Sultan sebagai lantikan Ahli Majlis Agama Islam. Dan kita meletakkan 15 kawasan, 15 daerah mewakili belia-belia di Negeri Perak. Jadi ianya memberikan satu jambatan di mana kita bukanlah menggunakan tetapi bersama dengan Majlis Agama Islam dalam menyediakan peluang-peluang pekerjaan khusus-khusus. Contohnya baru ni kita ada menjalankan kursus pembakian telefon. Dan alhamdulillah mereka-mereka yang telah menyelesaikan kursus kemudian diberikan bantuan oleh MAIB, diberikan motosikal, diberikan peralatan untuk mereka bergerak dan mencari rezeki. Itu antara platform yang hari ini kita ada engagement dengan Majlis Agama Islam, yang mana dia bantu fokus kepada golongan Aslam.
golongan miskin. Kemudian kita ada bekerjasama dengan Akademi Pembangunan Belia Malaysia, FPBM. FPBM. Di Perak ni kita di Batu Gajah. Hmm. Dan sebenarnya kalau ikutnya dia every month tu dia ada kursus. Tetapi mungkin orang tak well known. Betul. Cuma bila terlibat dengan Persatuan Belia, maka kita punya hebahan itu sentiasa berada dalam kelompok majlis belia lah. Jadi mungkin kesilapan kita tak keluar. Tetapi sebenarnya peluang-peluang itu telah diikuti rapat oleh belia-belia di Perak. Antara ada kursus fotografi, videografi, dan baru-baru ni ada kursus yang berimpak tinggi, iaitu tentang oil and gas. Lepas tu dengan Itu semua di APBM. Di APBM. Okey. Jadi slot ni semua adalah percuma. Percuma. Tidak perlu dibayar. Malah mereka juga ada setengah itu diberikan allowance. Macam Sama pasak juga. juga. Macam pasak kan. Macam Tibet kita. Ya, macam Tibet di sini juga. Kita bagi dia ilmu, kemudian kita bagi duit. Jadi tak ada peluang yang macam inilah. Jadi rugilah kalau tidak merebut. Tetapi itu antara kita punya engagement bersama dengan agensi dan juga kerajaan. So penonton-penonton kita yang mana tak tahu, sekarang dah tahu, APBM Batu Gajah, Abang Don kata ada buat kursus-kursus percuma dan ada certain kursus macam pasak juga. Dia bagi allowance lagi dekat peserta. Betul. Baik. Macam di Maib tu lagi dah dia bagus. Bagi kursus, Bagi dia barang. bagi allowance, lepas tu diberi pula modal untuk kembangkan memulakan bisnes. kalau kita nak berniaga dan sebagainya. Baik bang, kalau ikutkan dari segi MBN macam kita bincang tadi, MBN secara tak langsung membantu dari segi pembangunan insaniah, mana insaniah belia supaya dia mudah nak dapat kerja. So sebenarnya yang masuk belia ni kalau kita ikut pada macam kita ada kawan-kawan, tak ramai pun yang sebenarnya masuk dalam pertubuhan belia ni. Jadi apa sebenarnya cabaran yang abang tengok daripada sebagai pengerusi presiden MBN, apa cabaran yang nak menarik minat orang-orang belia yang di luar sana untuk masuk ke dalam apa saja pertubuhan-pertubuhan belia? Okey. Cabaran dia, mereka melihat persepsi lah. Ini adalah persepsi, sebenarnya bukan realiti. Baik. Orang melihat bahawa MBN ini adalah satu organisasi yang di bawah kerajaan. Dan apabila ada setengah yang tidak bersetuju dengan kerajaan, maka mereka nampak bahawa MBN ini adalah sebahagian antara persepsi yang ditimbulkan. Yang kedua adalah daripada segi orang melihat bahawa ini adalah vehicle politics. Yang orang tak tahu kan, menggambarkan ini adalah vehicle politics. Jadi kita tidak mahu terlibat dalam mana-mana politics punya, mileage dan sebagainya. Kemudian daripada segi kelemahan kita sendirilah, kita akui bahawa hari ini dunia dah moden. Kita tidak boleh buat kempen secara risalah ataupun kempen di banner ataupun di billboard. Jadi berbeza. Hari ini kita perlu move forward dalam media sosial, especially dalam TikTok. 40% daripada belia hari ini melihat TikTok adalah satu tempat di mana promosi dan sebagainya. Jadi itu antara kelemahan-kelemahan kita. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya persepsi ataupun kelemahan itu dapat diatasi. Dan ini antara satu platform di mana kita boleh menyebarluaskan kepentingan ataupun peranan majlis belia itu. Sebenarnya kita adalah standalone. Kita adalah NGO yang bergerak atas nama untuk membawa suara dan pendekatan belia. Dan kita menjadi jambatan kepada kerajaan. Maka memang kita nampak kita ada hubungan yang akrab bersama dengan kerajaan. Tetapi kita tidak bersetuju 100% dengan apa yang kerajaan lakukan. Baik. Maknanya kita pun kadang-kadang ada beberapa side itu kita menentang kerajaan, terutamanya dalam pembangunan belia, penyediaan kepada kepimpinan belia itu sendiri dan offer-offer yang kerajaan tawarkan kepada belia. Kalau tadi macam abang kata ada persepsi mengatakan pertubuhan belia MBN ni contohnya vehicle untuk politik. So sebenarnya ada atau tak mungkin campur tangan orang politik? Of course ada belia yang terlibat dalam politik dia join sekali. Itu kita tak dapat nak nafikan lah kan. Betul. Memang ada lah. Jadi tapi ada tak campur tangan orang politik yang di luar sana terhadap pertubuhan belia ni?
Bukan MBN lah spesifik, Ya, maksudnya pertubuhan belia yang lain. ya. Mungkin di daerah lain, negeri lain contohnya. Saya tidak dapat nafikan memang ada berlaku, tetapi tidaklah besar. Ia berlaku secara kecil-kecilan. Dan tetapi apa yang kita ada dalam semangat, kita ada jati diri kita. Dan kita melantik kepimpinan kita berdasarkan merit. Maknanya bukan berdasarkan ada political interference ataupun political punya sounds yang mengatakan this fella naik dan dia akan beri kelebihan dan sebagainya. Dan kita tidak nampak benda itu kerana tertubuhnya majlis belia ini adalah saban puluhan tahun. Jadi mereka ini telah bergerak dengan standalone, bergerak dengan merit dan melahirkan kepimpinan yang luar biasa. Perdana Menteri kita sendiri datangnya daripada Majlis Belia Malaysia. Dia pernah jadi presiden sewaktu umur dia 27 tahun. Dan masa ketika itu tidak ada orang mencampuri hal ehwal belia. Dan hari ini, dan saya tak nampak bahawa itu adalah satu ugutan ataupun satu kelemahan. Kerana belia kita berdiri atas dasar satu prinsip di mana kita mengutamakan belia daripada hal-hal lain. Walaupun ada pelibatan, walaupun ada perkara-perkara tersebut berlaku, tetapi kita meletakkan sesuatu itu lebih tinggi, iaitu belia itu sendiri. Walaupun dalam kepimpinan kita ada berlainan ideologi, berlainan parti politik, kerana kita tidak menghalang mana-mana individu untuk terlibat secara langsung dalam politik, kerana itu adalah platform di mana kita melahirkan pemimpin dan kita nak menyediakan pemimpin-pemimpin yang lahir daripada belia itu adalah seorang pemimpin yang baik. Jadi terpulang kepada ideologi masing-masing. Cuma apabila comes to belia, tidak kira berlainan ideologi, kita ada satu suara di mana kita nak membawa ataupun mengangkat suara belia itu sendiri. Baik abang. Kalau ikutkan tadi abang, saya teringat lah abang cerita tadi sebelum ni, sebelum masuknya ke dalam pertubuhan belia, abang adalah perwakilan Dewan Belia. So untuk penonton yang mungkin tak tahu, di Perak ni ataupun di kebanyakan negeri kita adanya majlis belia, kita adanya Dewan Belia, ada Dewan Muda dan sebagainya, ada pula Parlimen Belia, lepas tu ada Majlis Perundingan Belia Daerah, tak silap saya. Jadi apa beza antara entiti-entiti ni dan tidakkah ianya orang kata clash antara satu sama lain bang? Pada pandangan abang. Pada pandangan saya, banyak platform lebih bagus kerana ianya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada belia-belia untuk terlibat secara langsung. Contohnya apabila kewujudan Dewan Belia. Kita Dewan Belia ini kita betul-betul kita punya matlamat adalah melahirkan pemimpin yang boleh mampu untuk memimpin dan juga mempunyai suara dan juga dia punya idea yang lebih tuntas. Berbeza dengan Majlis Belia. Majlis Belia ini kita bergerak. Memang kita ada pemimpin-pemimpin di dalam Majlis Belia. Tetapi kita juga melahirkan pengikut-pengikut yang setia. Pengikut-pengikut yang baik. Maka dia ada followers dengan leader. Dan kita dibuka kepada seluruh di peringkat sampai ke akar umbi. Jadi platform mereka ni banyak lebih kepada menjalankan aktiviti ataupun program. Tadi Dewan Belia tadi dia melahirkan banyak idea kepada kerajaan untuk melaksanakan. Majlis Belia menjalankan program-program yang berbentuk untuk membantu belia-belia dan sebagainya. Di Majlis Perundingan adalah ahlinya juga terdiri daripada kalangan Majlis Belia, juga boleh dijemput Dewan Belia, boleh dijemput Majlis Parlimen Belia. Jadi mereka ni akan masuk dalam Majlis Perundingan. Jadi Majlis Perundingan pula di dalam Akta. Akta 668, Akta Belia. Majlis Perundingan ini adalah majlis yang paling tertinggi di mana boleh membuat keputusan mengubah akta atau menambah baik daripada segi akta dan sebagainya. Jadi ini adalah platform di mana selepas suara-suara ini digabungkan, kita bawa ke Majlis Perundingan, maka Majlis Perundingan ini akan mengangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Maknanya membuat dasar belia melalui Majlis Perundingan Belia. Sebab tu saban tahun memang akan berlaku di peringkat daerah, kemudian diangkat di peringkat negeri, kemudian negeri akan mengangkat usul itu di peringkat negara
yang akan dipromosikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri. Hmm. Jadi maknanya suara itu dapat diperdengarkan dengan begitu jelas. Baik. Okay. Saya nak tanya satu boleh, soalan boleh. Sila. sebagai Gen Z. Gen Z. Okay. Saya dah tukar, bukan pasak. Sekarang Okay, Gen Z. Tadi pasak. Okay. Okay. So, okay, dekat sini pun, even saya punya kawan-kawan perintis, intern di sini, mereka selalu kata, kenapa Tansha nak pergi NGO belia? Kenapa weekend-weekend saya ada program? Weekend-weekend saya pergi program, ada orang kata, oh Tansha nak jadi YB ke? Itu je orang punya mindset as a Gen Z. And then, a lot of things macam saya nampak lah kan, ramai di sini pun, diorang tak tahu apa tu majlis belia. A basic knowledge kan. Saya sebagai belia, saya kena tahu benda ni. Tapi, diorang tak tahu tu, I rasa dia salah daripada side ambient jugalah. Sebab kita tak advertise. Kita tak reach mereka. Betul. So, apa yang Encik rasa, tadi Encik kata kita kena macam guna social media, TikTok. Tapi dah berubah zaman kot, dah pergi threads dah. Betul. So, dia macam, apa inisiatif sekarang ambient untuk reach golongan belia yang tak ada interest and then kata, oh, NGO belia ke parlimen ke ni semua drama je. So, what pendekatan ambient nak ambil, nak reach mereka? Okay. Buat masa sekarang ni memang kita yang first kali MBN ini dia ada badan gabungan. Jadi kita ada 35 badan gabungan. Kita termasuklah ada badan gabungan daripada Chinese, daripada Indian, daripada Melayu sendiri. Yang Melayu pun ada banyak pecahan dia. Yang fokus kepada agama, yang fokus kepada kampung-kampung, yang fokus kepada pelajar dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita menggunakan kekuatan gabungan kita ini untuk turun ke akar umbi dan melebarkan sayap. Contohnya GPMS, dia berperanan di peringkat universiti. Maka dia akan masuk ke peringkat universiti untuk memperkenalkan majlis belia. Di peringkat MAYC, kita banyak gabungan-gabungan kita di peringkat kampung-kampung. Maka dia juga akan turun ke kampung-kampung. Sama juga dengan ABIM yang di mana dia fokuskan kepada Islamik. Dia punya background. Maka dia akan pergi ke tahfiz, ma'ahad dan sebagainya. Dan ini antara perkara yang kita jalankan di peringkat MBM itu sendiri. Tetapi tentu dan pasti bahawa kita perlukan kewangan, dana untuk kita bergerak. Tapi hari ini kita telah bermulanya pergerakan kita. Selain daripada kita menggunakan media sosial, kita juga perlu menjalankan aktiviti yang berbentuk two-way communication. Sebab tu two-way communication is a good punya practice lah untuk mendapat engagement. Dan rata-rata yang memang kita tidak nafikan, bila kita panggil dia orang terlibat dalam persatuan, terlibat dalam program kita, memang they have no basic ataupun zero knowledge about kepimpinan belia. Dan apabila mereka tahu tentang, wah, majlis belia macam ni, kedudukan ini, macam tu, baru dia orang rasa, kenapa kita buang masa? Kenapa kita tak terlibat dan join majlis belia? Dan ramai orang rasa persepsi yang macam you cakap tadi yang majlis belia ni ikut program weekendnya nak jadi YB kan? Yes. Sebenarnya program-program kita dia tak pada kepimpinan semata-mata. Banyak orang bagi tahu ni kepimpinan. Sebenarnya kita terlibat dengan macam-macam bentuk sukan. Kita ada pasukan bola kita sendiri, kita ada terlibat dengan Muay Thai, kita ada terlibat dengan e-sports. Jadi sebenarnya kalau you melalui kita punya media sosial, terlalu banyak. Ada sukan, ada kepimpinan, ada juga volunteerism. Jadi ikuti sampah. whatever yang you rasa dekat dengan hati you, sebenarnya itu MBM tu sendiri ada. Dan kita tak terhad kepada program yang kita nak buat. Kita sebenarnya suka buat program apa yang korang nak. So kita kena jadi macam tu dah sekarang ni. Tak perlu macam kita susun program, you kena ikut. Tak, sekarang ni kita nak program tu datang daripada korang dan kita mampu untuk support. Mungkin tak banyak daripada segi dana, tetapi daripada segi logistik lain, daripada segi volunteer tu kita boleh support. Sebab tu selain daripada MBM sendiri, kita panggil kita punya partnership lah. Antara partner-partner kita dengan persatuan e-sport, persatuan Muay Thai, persatuan bola. Jadi kita ada engagement tu. Jadi selain daripada pelibatan kita untuk kepimpinan tadi, kita juga boleh menjalankan aktiviti lain.
Baik bang, ini nak tanya balik pasal MBN lah. Hmm. Dia tanya soalan yang formal, saya tanya soalan yang orang kata pedas-pedas sikit lah. Okay. So macam tadi saya tanya pasal politik kan, Hmm. ada tak unsur-unsur politik. Jadi bila unsur politik, of course akan ada orang tanya lah, betul ke belia ni jadi platform, jadi satu tempat untuk cuci duit ataupun Okay. parking duit kan. Yeah. Dan ada juga yang kami dengar kawan-kawan lah cerita, ada juga contoh saya daripada Persatuan Abang, saya bawa masuk certain amount of money, kemudian saya ada dapat persen. So benda tu sebenarnya macam mana prosedur dia, memang legal ke ataupun sebenarnya itu jalan belakang ke macam mana bang sebenarnya? Dia dalam mana-mana NGO, tak kira lah MBN sendiri, NGO, yayasan, koperasi, semuanya perlu melalui proses di mana proses keputusan itu perlu dibuat sewaktu mesyuarat. Baik. Dan apabila kita bawa usul kaitan dengan percentage ataupun sedikit insentif kepada orang-orang yang membawa dana kepada majlis belia ataupun mana-mana organisasi. So kita melalui proses yang betul di mana kita melakukan mesyuarat dan kemudian kita akan bentangkan beberapa persen, beberapa peratus untuk kita berikan kepada mana-mana individu dalam MBM yang boleh membawa ataupun berikan sumbangan kepada majlis belia untuk pergerakan. Jadi percentage itu kita tidak tetapkan, ianya bergantung kepada jumlah, bergantung kepada keadaan program dan sebagainya. Tetapi memang daripada segi dasarnya kita tidak ada kesilapan dan kita tidak perlu backdoor pun. Kita perlu hanya perlu berterus terang di dalam mesyuarat, dan apabila kita mendapat konsensus bersama, maka kita akan memberikan insentif kepada individu-individu yang telah berperanan, kerana kita nampak bahawa dia bukannya mudah untuk cari sponsor. Dia perlu melalui beberapa meeting, beberapa perjumpaan, kemudian kena menyiapkan paper, kena buat pitching. Sekarang nak print satu paper yang berkala pun dah RM1.50. Jadi ada kos, ada modal. Jadi dengan sebab itu kita akan beri sedikit percentage dan juga memberikan semangat kepada mereka. Jadi dalam NGO ni kadang-kadang orang cakap, kita pergi tak ada apa. Sebenarnya adalah ruang-ruang itu yang kita sediakan untuk orang kata menarik dan juga mampu membawa pergerakan majlis belia itu. So orang kata balik model lah dia, usaha dia. Adalah usahanya. It's a token of appreciation. Dan kita nak ramai lagi yang akan rasa semangat. Tidak ada sifat yang di mana nak membantu. Walaupun that's why kita tanamkan diri kita, jati diri sosial dan sebagainya. Tetapi itu sedikit imbuhan yang memberikan semangat lebih kepada mereka. Kemudian daripada segi itu memang mungkin ada kewujudan, tetapi masa sekarang ni kita tidak mendapat apa-apa laporan. Cuma kita hanya dengar bahawa NGO tak semestinya NGO belia. Terlalu banyak NGO sebenarnya ditempatkan sebagai orang kata parking duit, politik punya kewangan dan sebagainya. Sebab itu di dalam gabungan kita di peringkat MBN, memang kita tak silap saya 3 tahun ataupun 4 tahun lepas, kita memang sendiri bersama dengan SPRM jalankan program bersama dengan Pertubuhan Belia. Jadi kita pun bertanya kepada SPRM bagaimana kita nak menjalankan daripada segi kewangan dan sebagainya. Dan ianya telah diperjelaskan dan kita pun memahami tentang perkara-perkara ini. Dan untuk mengelakkan, sebab ini persatuan ini bukan persatuan kita. Kita hanya diamanahkan untuk menjaga. Persatuan ini akan bergerak sampai bila-bila. Orang lain yang akan orang lain juga akan ambil alih, dan kita tidak mahu bahawa kepimpinan kita ini akan merosakkan rumah kita sendiri yang telah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin. Jadi banyak kita dah bagi nasihat kepada kawan-kawan, jika ada perkara-perkara yang sedemikian ini haruslah dielakkan. Dan hari ini pun saya berterima kasih kepada kerajaan, kepimpinan Datuk Seri, Perak Sejahtera 2030. Jadi kita tak lagi menghadapi perkara-perkara yang sedemikian ini, kerana memang duit program yang diturunkan kepada MBN memang 100% akan digunakan oleh MBN dan menjalankan aktiviti-aktiviti. Dan kita selepas dapat duit pun
Hari ni pun bukannya mudah, you dapat duit. Bukan you terus tidur ataupun tak buat apa. You kena hantar report dan sebagainya. Jadi membuktikan bahawa setiap program yang kita belanja, yang diberikan oleh kerajaan itu, dibelanjakan dengan begitu baik. Jadi tidak ada isu ketirisan, Ya, salah guna kuasa dan betul. sebagainya bang. Baik. Jadi kita berehat dulu untuk segmen yang kedua. Kita pun ada 2 segmen bang. Okey. So segmen pertama kita dah selesai. Jadi kita kembali lagi dalam segmen ataupun sesi yang kedua. Wow, bestnya. Rupanya senang je nak cari kerja. Hari ini kami akan tunjukkan cara menggunakan Talent Perak bagi pencari kerja. Langkah pertama, muat turun aplikasi Talent Perak di App Store atau di Google Play Store. Dah muat turun, buka aplikasi dan daftar masuk. Di paparan utama, pilih butang profil untuk kemaskini maklumat. Isi semua ruangan yang bertanda bintang dan jangan lupa untuk memuat naik resume anda. Setelah selesai, anda sudah bersedia untuk mencari kerja. Sekarang saya nak ajar macam mana nak cari kerja dengan lebih spesifik. Untuk mencari kerja, pergi ke bahagian Jobs di aplikasi Talent Perak. Di sini anda boleh scroll untuk melihat pelbagai jawatan kosong yang tersedia. Gunakan butang search untuk mencari kerja yang lebih spesifik mengikut lokasi dan jawatan yang anda mahu. Anda juga boleh mencari kerja di lokasi yang tertentu dengan menekan bahagian Maps. Tapi kalau nak lagi spesifik, gunakan butang filter. Dekat sini boleh cari kerja mengikut kelayakan bidang dan lain-lain. Baca butiran lengkap tentang jawatan pilihan anda termasuk gaji, lokasi dan kelayakan yang diperlukan. Kalau dah berkenan, tekan butang apply now dan sahkan permohonan anda. Tapi, aplikasi Talent Perak ni untuk mencari kerja je ke? Bukan setakat untuk mencari kerja je tau. Anda juga boleh mendaftar program yang kami sediakan seperti TVET, Perintis dan banyak lagi. Cara dia, pergi ke bahagian event dan pilih mana-mana program yang anda ingin sertai. Semua maklumat berkenaan dengan program tersebut akan dipaparkan untuk rujukan anda. Kemudian, tekan butang register dan sahkan. Dah selesai, anda telah mendaftar untuk program pilihan anda. Kembali kita ke dalam sesi ataupun segmen yang kedua, podcast Teman Bersoreh bersama dengan Abang Naim Alamin Don kita daripada MBN Perak. Sebelum kita sambung soalan, saya bagi kepada Cik Tanu kita untuk iklan sikit. Okay, kita nak iklan tentang apa? Obviously, TVET. Okay, dekat pasar kita ada 11 kategori under TVET. Contohnya, orang asli, mahir kerja, warga emas, even OKU juga. So, korang berminat nak join ni, boleh download aplikasi Talent Perak. Tapi korang akan tertanya-tanya kan, kena bayar ke? Ada bayaran fees ke? Atau ada gaji ke? Ada allowance ke? Semua program ni adalah percuma and then korang akan dibayar dengan allowance untuk masuk program-program TVET. So jangan lepaskan peluang ni, cepat-cepat pergi download Talent Perak di App Store atau Play Store. Baik, terima kasih Tanu atas penerangan pasal TVET, program TVET anda pasak. Jadi Abang Don, kita sambung sesi kita yang kedua. Okey. Tadi kita banyak tanya pasal MBN. So kali ni kita nak tanya juga sebab jarang orang yang kita jemput ni dia daripada peringkat kebangsaan, iaitu kita panggil pengerusi. Presiden e-sport Malaysia. So satu figura yang besar, satu sosok yang sangat disegani. Jadi nak tanya juga kepada abang, sebenarnya persatuan sukan e-sport ni dia macam mana? Adakah dia menguruskan atlet-atlet Malaysia untuk pergi bertanding luar negara ke? Ataupun dia juga, adakah contohnya dia juga menguruskan pemilihan atlet ke? Macam mana sebenarnya fungsi atau peranan serba sikit persatuan e-sport Malaysia ni bang? Okey, persatuan e-sports ni dia seperti mana persatuan-persatuan lain. Kita di bawah Akta Sukan. Jadi kita dipanggil PSK, Persatuan Sukan Kebangsaan. Yang di mana kita bernaung di bawah Olympic Council, MOM, Majlis Olimpik Malaysia. Dan PSK ini adalah gabungan-gabungan di peringkat IF. Kita ada IF kita ada International E-Sport Federation. Dan di peringkat Asia kita ada Asia E-Sport Federation. Dan di peringkat Southeast Asia pun kita ada Southeast Asia E-Sport Federation. So bermakna kita punya peraturan, kita punya management kita semua terikat daripada badan dunia kita. Dan peranan kita bukan sekadar atlet semata-mata, tetapi the whole ecosystem itu adalah di bawah tanggungjawab keseliaan oleh persatuan. Bermakna daripada segi penganjuran acara
di bawah persatuan. Jadi mana-mana individu nak menjalankan program ataupun event di peringkat Malaysia maupun di peringkat negeri perlu mendapat persetujuan ataupun sanction daripada persatuan, barulah mereka boleh beraktiviti ataupun menjalankan program. Jika mereka menjalankan program tanpa sanction daripada persatuan, maka persatuan boleh mengambil tindakan. Okey. Dan apabila program itu disanction oleh persatuan, jika berlaku apa-apa melalui program tersebut, maka persatuan boleh mengambil tindakan dan sebagainya. Itu daripada segi penganjuran, daripada segi pemilihan atlet, daripada segi kita menamakan atlet, menamakan jurulatih, menamakan kita punya management team, itu semuanya daripada persatuan juga. Maupun di peringkat grassroots, di peringkat akar rumbi, maknanya kita membuat program-program di peringkat kawasan, di peringkat kampung, mencari bakat baru juga ianya terlibat dalam pengurusan sebagai persatuan. Sama juga daripada segi peraturan. Mana penyediaan daripada segi marshal, daripada segi kita punya referee, undang-undang e-sport itu sendiri, semuanya dilakukan oleh persatuan. Dan juga kalau is related to you guys punya portfolio, itu TVET, pendidikan di dalam e-sports juga di endorsement by persatuan. Maknanya pensijilan daripada segi nak jadi coach, nak jadi professional atlet, nak jadi komentator, nak jadi marshal, semuanya perlu mendapat kelulusan daripada persatuan. Mana persatuan sendiri yang akan mengeluarkan sertifikat sijil ataupun lesen untuk dia berada dalam industri. Okey, license pun diberikan oleh Ya, persatuan. Okey. diberi oleh persatuan kepada yang memohon. Baik. Sebab sebelum ni kami tahu ada KBS je, Kementerian Belia dan Sukan. Yeah. So we thought macam semua ni under bahagian KBS. sukan, Yeah. KBS. Okey. Tapi first time dengar tentang Olympic Council, Yeah. pertubuhan, Yeah. federation. Sangat interesting. This Betul. first time. Sebab tu di kementerian dia mempunyai stakeholder. Kita tidak berada di bawah KBS, tetapi kita adalah stakeholder kepada KBS dalam menjalankan aktiviti-aktiviti sukan. Sebab tu apabila kita bagi tahu yang even KBS kalau dia nak menganjurkan e-sport tu sendiri, dia perlu meminta Okey. sanction daripada Persatuan. persatuan. Tak kira lah e-sport, perlawanan bola ataupun takraw dan sebagainya, mereka perlu memohon kepada PSK untuk menjalankan program tersebut. Tak semestinya PSK itu kena jalankan program. Baik. Maknanya hanya meminta kebenaran dan mengikut garis panduan kita, maka sesiapa pun boleh menganjurkan apa-apa sukan. Baik. So bila dia nak menganjurkan tu dia kena ikut peraturan daripada Ikut persatuan lah. peraturan daripada persatuan kita yang juga datangnya daripada kita punya badan dunia lah. Kita Baik. naik. So Betul. peraturan dia tu semua sama. Semua sama. Selari. Ya. Baik. So, dia Nak sebagai tanya. jawatan kuasa induk. Betul. Nak tanya juga bang, bila kita cerita pasal e-sport ni, Ya. orang tahu gaming lah. Dan Ya. zaman sekarang ni mobile Betul. mobile phone punya gaming lah. Sebenarnya apa game yang diklasifikasikan sebagai e-sport? Ke semua game tu e-sport sebenarnya? Okey, tak semua game e-sport. Tetapi kalau peranan industri, itu memang kita sebagai persatuan kita kena menjagalah. Walaupun macam baru tahun lepas ada kes berkaitan dengan Roblox. Roblox. Okey. Jadi Roblox ni bukan dikategorikan sebagai e-sports, tetapi dia adalah casual game. Okey. Tetapi kita sebagai persatuan kita kena mengambil maklum dan mengambil tahu kerana itu adalah daripada part of kita punya industri. Tetapi perbezaan di antara e-sports dengan casual game adalah e-sports itu dipertandingkan. Itu Maknanya beza ada dia. pertandingan, ada competitive level. Contohnya apabila dipertandingkan di peringkat SEA Games, di peringkat ASEAN Games, di peringkat World E-Sports contohnya. Mungkin pada tahun depan Olympics kita, game-game yang dipertandingkan ini akan dikatakan sebagai e-sports. Maknanya dia mempunyai undang-undang dia sendiri. Okey. Maknanya daripada segi penjagaan atlet, daripada kontrak atlet, daripada pelantikan jurulatih level berapa dan sebagainya. Ini adalah sistem e-sport itu sendiri. Tetapi kalau casual game, dia melibatkan publisher, melibatkan pemain. So, Itu dia tidak saya. ada atlet, dia tidak ada coach, tidak ada management dan sebagainya. Tetapi dalam e-sport, dia melibatkan terlalu banyak partis yang akan terlibat. Termasuk juga dengan pakar psikologis, pakar nutrition, makanan dan sebagainya.
Oh, So even juga atlet e-sport ada nutritionist tu. ada nutritionist. Dan Hmm. kita ada jadual yang agak padat dan tak semestinya satu hari tu dia full time dia main Main game. game je. Okay. So dia ada masa tertentu kena buat exercise. Oh. Kemudian pemakanan yang dijaga. Baik. Kemudian dia ada training. Dan dia ada medical support yang menjaga tulang belakang, menjaga daripada segi mata, Oh. telinga. Jadi ini antara aset penting untuk sebagai pemain E-sport. e-sports. Hmm. Mata, telinga dan juga tulang belakang. Ini aset penting. Jadi kalau daripada segi kami punya guideline, panduan, atlet tidak boleh duduk ataupun bermain game more than 4 hours. Mana dia kena less than 4 hours and then dia kena berehat. Dia kena pergi, kalau nak neutralizekan mata, dia kena pergi melihat kehijauan dan sebagainya. Dan kemudian baru dia boleh get back to the screen. Even kita hari ni duduk pun podcast. Betul. So kalau boleh jangan duduk Lebih 4 jam. 4 jam. Even kita hari ni selalu kan kita punya schedule pekerjaan kan. Kadang-kadang sampai ke malam kita bekerja. Kalau boleh within 4 hours tu kita bangun, kita menjalankan aktiviti renggangan supaya ianya menetraliskan balik. Dan tidak 5-6 tahun kalau kita kebiasaan kita melakukan perkara tersebut, ianya akan memberikan efek. So maksudnya atlet yang dipilih tu memang Ya. dia ikutlah guideline semua tu. Dia kena ikut Makanannya, exercise-nya. Yes. Okey. Sebab tu banyakkan atlet kita memang duduk di MSN sendiri, Majlis Sukan Negara. Dan di Majlis Sukan Negara tu dia punya kantin dia tu pun dia dah ada tulis berapa karbohidrat, Kalorinya. gula apa semua. Setiap pemakanan. Jadi memang dijagalah. Okey. Selama ni kami ingat sukan yang fizikal je yang perlu. Ya, betul. Jaga maksudnya sukan yang e-sport pun Yang perlu e-sport juga. pun sebenarnya. Baik. Dan bang, setakat ni tadi ada, maksudnya beza game e-sport yang casual adalah game yang dipertandingkan. Ya. Jadi berapa banyak game yang dipertandingkan tu? Dan ada tak macam, okay ni jenis mobile, ini jenis PC, ini Ya. jenis apa macam Xbox Ya. semua tu kan? Dia ada jenis-jenis tu Betul. ke? Dia memang hari ni dia e-sports tu dia ada pecahan dia. Baik. Maknanya dia daripada segi platform, PC platform, mobile platform dan juga konsol platform. Oh, kita bagi konsol. Ya. Okey. So daripada konsol ni pun dah banyak game. Daripada mobile sendiri ada Battle Royale-nya, ada Time Attack-nya, terlalu banyak. Hari ni ada pula simulator. Simulator ni dikategorikan dalam konsol. Konsol ni simulator kita ada, PS5 kita ada. Jadi terlalu banyak. Sebenarnya kalau mengikut sekarang ni yang pelibatan Malaysia Esports Federation melibatkan diri daripada kejohanan-kejohanan. Kita ada more than 30 games yang kita perlu jaga. Jadi you imagine 30 game, umpama you main 30 sports. So you nak kena tahu peraturan dia, you nak tahu macam mana gameplay dia. So esports ni kalau tanya saya lah, next 10 or 15 years, wah dia akan menjadi satu majlis Sendiri. sendiri. Ya. Maksudnya mungkin Sebab ada dia macam pun dah sukan 30 si games fizikal, ada Ya. yang virtual e-sport punya ni. e-sport. Sebab dia ada banyak game. Betul. Okey. Jadi bila orang tanya berkaitan dengan satu game, jadi you imagine saya kena tahu semua game. 30 game tu. Jadi dia akan datang new games yang akan datang. Even game-game yang dipertandingkan, contohnya kita nak pergi ke Nagoya Japan ni, half of the game yang tak ada ekosistem di Malaysia. Tidak ada server pun di Malaysia. Okey. So they are playing semua pakai server negara lain. Game yang Malaysian tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar pun, tak ada pun dia punya sistem. Tetapi ramai yang bermain. Okey. Contohnya saya bagi tahu Identity 5. Itu publisher daripada NetEase Game daripada China. So tak pernah ada mana-mana competition di peringkat Malaysia. Tetapi apabila kita melihat rekod, kita punya outstanding, kita punya athletes, antara top 4 in Asia. Hebat. Walaupun kita tak ada ekosistem itu di Malaysia. Pokemon Unite sama. Tidak pernah ada pertandingan di Malaysia. Audition tak pernah ada pertandingan di Malaysia.
So saya sebut game-game ni pun tak pernah dengar. Ya, tak pernah Yang dengar. kita dengar Wow. Mobile Legends, Mobile Legends, PUBG, ya. FIFA, Evo Balls, Hmm. apa Naraka kita tak pernah dengar. Puyo-puyo kita tak pernah dengar. Macam bahasa baru dah. So benda-benda game ni pun saya tak pernah dengar. Tapi bila tanggungjawab kita sebagai persatuan, maka kita perlu study Dan dan faham kita perlu semua tu. cari at least jurulatih, manager untuk menguruskan pasukan tersebut. Jadi it's not an easy lah. Cuma bagusnya budak generasi hari ni, e-sports terutamanya, mereka banyak berada dalam online punya platform. Jadi most probably kita agak mudah apabila Mencari. kita mencari bakat-bakat tu Ya. melalui online punya platform. Okay, kalau macam abang sendiri, sebelum Tanu macam banyak soalan ni. So, abang sendiri ada main game. Ada tak main game yang ni? Dia pernah tak masuk tournament termenang peringkat Okay. negeri ke? Zaman aktif saya tu zaman yang e-sports ni tidak di-recognize. Okey. Jadi tidak ada pertandingan-pertandingan yang banyak dan tidak ada sambutan lah. Cuma sewaktu saya menjadi Dewan Belia, saya membawa usul ini. Dan Alhamdulillah 2019 kita diberi pengiktirafan oleh government mengiktiraf e-sports ini sebagai sukan. Maknanya 113 sukan itu salah satunya adalah e-sports yang di-recognize. Bermakna bila kita di-recognize, diangkat, maka e-sports itu dikategorikan sebagai sukan dan dia dapat manfaat yang banyak. Maka itu sebabnya apabila hari ini pergerakan e-sports itu kembali menjadi begitu bombastik lah. Macam-macam program, macam-macam pertandingan mewakili Malaysia ke sana dan ke sini. Sebab government mengambil pendekatan untuk membantu. Jadi sewaktu saya itu tidak ada peluang. Tetapi hari ini Alhamdulillah peluang itu telah diberikan. Jadi dengan ada support daripada government, maka government telah merancang satu program yang dipanggil Pelan Rancangan Strategi E-Sports. Jadi 2020 until 2025. So now 2026 they want to continue until 2030. So pembangunan ini dengan daripada segi dana, injection dan sebagainya. Tetapi hari ini walaupun saya tidak diberikan peluang untuk menjadi atlet ataupun, tetapi saya hari-hari saya praktis untuk bermain game kerana kita perlu tahu setiap game yang dipertandingkan supaya kita tahu bagaimana bentuk permainan game itu sendiri. Dan game itu akan berubah-ubah melalui mengikut dia punya gameplay, mengikut dia punya meta. Jadi that's why every day saya almost spend 1 or 2 hours to play this game. Pelbagai game And lah, knowledge about the game. Pelbagai game lah main. Pelbagai game. Betul. Sebabnya bila comes to the technical side, bila kita pergi mana-mana ke Johana, you sebagai presiden, you antara suara yang paling besar. Jadi bila someone, you punya athletes or management team datang dekat you, tanya, kita tak puas hati daripada segi macam ni, peraturan ini, gameplay macam ni. Jadi kita sebagai presiden, kalau kita tak tahu, macam mana saya nak bawa suara tu ke atas? Kalau jadi saya presiden tak faham terganga juga kan, apa benda meta ni kan. Game ada 30 saya kena faham, jadi more easy me to conduct lah. That's why orang menghormati Malaysia hari ni. Sebab bukan saja teamnya power, tapi kita juga mempunyai educated dalam game-game yang dipertandingkan. Menarik. Tapi kan tadi Encik mention tuan level kebangsaan. Tapi Encik salah tau. Kenapa tu? Dia naib Presiden E-Sport Asia Tenggara. Maksudnya ada jawatan di peringkat antarabangsa lah. Yes, it's an international Naib level. Presiden E-Sports Asia E-sport Tenggara. antara Asia Tenggara. So yang itu Asia Tenggara daripada negeri-negara asal Asia Tenggara lah. Negara ASEAN ada 11. Jadi kita dipilih lah sebagai salah satu naib presiden. Kerana menghormati pada tahun depan 2027 kita pun tahu bahawa SEA Games yang akan datang di Malaysia. Dan kita akan menjadi host untuk e-sports. Jadi pengiktirafan itu diberikan kepada Malaysia lah. Bukan diberi kepada individu tapi saya mewakili Malaysia. Untuk membawa pada tahun hadapan SEA Games. Dan pada
Sebelum ini SEA Games bermula pada 2019 di Manila, Philippines. Kemudian Saban tahun kita ada terlibat, dan alhamdulillah di e-sports baru ini pun 2027 kita ada juga kategori e-sports. Dan dalam siri-siri SEA Games itu kebanyakannya paling tinggi pun 10 game titles lah. 10 pingat yang dipertandingkan. Tapi baru ni kita present kepada Sekretariat SEA Games, kita present kepada OCM dan juga MSM bahawa kita nak penambahan game-game titles yang mungkin akan memberikan kelebihan kepada atlet-atlet kita. Macam saya bagi tahu tadi, ada game-games yang tidak ada server, tidak ada ekosistem. Tetapi dengan sebabkan kita nak bawa game itu dalam SEA Games, jadi publisher itu start untuk invest kepada Malaysia. Betul. Jadi itu antara kesempatan yang kita nak buat untuk menghidupkan kita punya grassroots dan juga server kita. Maka kita adakan SEA Games nanti, game-game mereka. Jadi pada kali ini saya expected dalam 14 games yang akan dipertandingkan di peringkat Malaysia. Baik. Kalau bercakap masuk balik kepada PASAC, kalau kita bercakap pasal Kerjaya, sebab dulu pada 2019 PASAC pun pernah juga menguruskan e-sport, yang mana pada masa itu kita nak memecahkan stigma masyarakat yang mengatakan e-sport ni hanyalah budak main game, habis masa. Betul. So yang orang tak nampak adalah ekosistem di sekeliling e-sport tu. Macam tadi ada abang kata dari segi nutrition, nutritionistnya, dari segi komentator dan sebagainya. So saya daripada player dengan coach tadi dan management team, apa lagi ekosistem yang wujud yang boleh orang ni, anak muda ni bekerja dalam bidang-bidang tu? Okey. Daripada e-sports ni, dia pada dulunya dia mostly dia akan buat online tournaments, online qualifier. Dan apabila kita dapat engagement dengan kerajaan, dapat kita dapat sedikit dana, maka kita cuba keluarkan daripada stigma yang lama kepada yang baru, iaitu offline tournament. So bila mana ada offline tournament, bermakna dia ada backhand ataupun management event itu sendiri. Daripada segi LED, daripada segi lighting, daripada segi sound, daripada segi productions. Nak buat live ni bukannya senang. Jadi dia perlu ada sound engineer, sound lighting yang bermain. Itu adalah e-sports punya nature. Jadi ia sebenarnya melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru yang wujud dalam sistem e-sports itu sendiri. Selain daripada internet networking, dia bukan internet yang biasa kita hantar satu router je. Tetapi every single phone tu dia ada internet sendiri. Dan macam mana nak balancekan semua dia punya wifi rate dia. So itu semua dalam sistem kita. So kita perlukan banyak pakar lah untuk banyak handle. pakar-pakar yang diwujudkan. Dulu online platform kita terhad pakar-pakar kita. Tapi bila pergi ke offline, pakar-pakar tu telah wujud. Termasuklah dengan host. Jadi kalau dulu online kita tak perlu host. Tapi offline kita perlukan host. Jadi host ni bukanlah host yang biasa. Dia perlu tahu apa yang dekat dengan pemain-pemain e-sport dan juga perlu ada knowledge tentang perlawanan game tu sendiri. So ekosistem dia sendiri tu membuka banyak peluang-peluang pekerjaan yang sebenarnya boleh bagi impak baik balik untuk masyarakat dan juga untuk negeri lah. Baik, betul juga macam abang cakap. Itu tak cerita lagi yang basic-basic. Bila buat offline perlu order cateringnya. So catering setempat pun dapat juga manfaat. Betul. So banyaklah yang kami belajar juga daripada perkongsian abang, yang sebenarnya e-sport ni secara tak langsung membantu masyarakat sekitar juga bila berlakunya tournament. Jadi Tanu ada nak terfikir apa-apa? Saya tengah sekarang macam wow, banyaknya benda dekat e-sport. Masih terpaku. Macam interesting, sangat interesting. Cuma kita juga terima kasihlah dengan PASAC. Sekarang ni PASAC more fokus on the TVET. Dan seperti mana saya bagi tahu pekerjaan yang wujud dalam ekosistem kita. Jadi kita pun telah mengiktirafkan sebagai kategori TVET. Jadi baru ni tahun lepas kita bersama dengan TVET Negara bersama-sama melancarkan Hari TVET Negara. Dan e-sport salah satu
parts of the TVET. Jadi pada tahun ini juga akan ada juga Hari TVET Negara dan kita akan terlibat juga. Yang baru ni pun kita bersama dengan PASAR yang di mana 4 hingga 7 hari bulan ni. Ya. Bulan 5 ni kita ada satu program sebenarnya TVET Esports. Jadi anak-anak muda yang nak terlibat secara langsung ataupun nak menimba ilmu dan nak memasuki industri esports ni sendiri. Buat masa sekarang ni industri ni dibuka untuk mana-mana individu. Tetapi selepas daripada kita mengiktiraf pensijilan dan sebagainya, pada tahun 2027 nanti industri ini akan tertutup kepada orang yang ada sijil sahaja yang boleh terlibat dalam industri. So tahun ni grab the opportunity lah. So that's why TVET PASAR pun ada buka TVET Esports. Ini peluang sebenarnya untuk anak-anak muda. Kerana ini adalah new deal sebenarnya, new pekerjaan. Betul. Yang tidak perlu bersaing dengan Betul. senior-senior Betul. yang berada. Kalau you contoh oil and gas, you kena bersaing dengan engineer-engineer yang senior. It's not an easy to be part of that. Tapi esports adalah dunia pekerjaan yang baru yang tentu dan pastilah untuk anak muda kan. Ya. Dan anak-anak muda hari ini kena sedar bahawa dengan berlakunya perubahan teknologi yang cepat sekarang ni, dia kena grab benda yang baru. Bukan hanya tengok, oh abang aku masuk bidang ni, aku kena masuk bidang ni juga. Betul. Itu adalah pekerjaan yang kita nampak. Pekerjaan yang menggunakan AI. Sekarang ni kita ke arah penggunaan AI apabila selesai saja satu perlawanan di antara Malaysia, contoh Malaysia dan Singapura. Kita berlawan. Selepas selesai saja perlawanan, memang kita ada analisis kita yang akan memberi komen kepada coach kenapa kita kalah dan sebagainya. Tetapi hari ini kita dibantu oleh AI yang lebih cepat. Hanya 1 minit saja kita boleh refresh kita punya data dan compile kita punya data. Mengapa game pertama tadi kita kalah? So boleh buat bagaimana nak persediaan untuk counter next game. attack? Dalam within 5 minutes or 10 minutes yang diberikan masa ruang coach untuk for the next second game. Jadi ia masa terlahat. Jadi kita menggunakan AI. Jadi sebenarnya AI juga banyak membantu dalam pergerakan esports kita. Sama juga dengan peluang-peluang lain kan. Jadi sebenarnya bagus menceburi dalam bidang esports ini. Baik, sangat menyeluruh. Perkongsian abang tadi berkaitan dengan e-sport tu yang banyak sebenarnya kami yang mungkin saya dah bukan Gen Z lah, yang Gen Z pun mungkin tak tahu juga sebenarnya pasal e-sport ni. Okey bang, kita masuk balik ke dalam pakai balik topi MBN sebagai seorang orang yang terlibat dalam belia. Jadi kalau kita lihat belia macam abang kata tadi banyak bila dia masuk persatuan belia, of course banyaklah input-input yang dia dapat daripada engagementnya dan segini dan sebagainya. Apa nasihat abang kepada mungkin orang yang dia nak masuk tapi dia masih takut-takut lagi, dan ataupun dia nak masuk tapi dia tak minat sangat nak jadi ada jawatan ni, dia cuma masuk nak buat program, lepas tu dia habis. Sebab ramai yang macam tu kan, dia nak masuk sekadar mengisi masa lapang, masuk nak tolong-tolong je, minat sukarelawan. So apa nasihat abang untuk mereka sini? Adakah lebih baik dia ada jawatan tu ataupun itu pun dah cukup baik dah sebenarnya? Okey, memang baru ni kita bersama dengan Kementerian Perpaduan kita buat jelajah bagi membaca. Jadi kita parts of the program. Dan sewaktu kita buka booth, ini kali pertama kita sewaktu kepimpinan saya, kita buka booth dan kita buat satu segmen iaitu volunteerism. Dan alhamdulillah more than 200 people yang register di under volunteerism kita. Maknanya dia macam tak semua nak jadi pemimpin. Tak semua nak serabut dengan documentation, tapi nak bersama pergerakan ini. Jadi baru orang tahu ada peluang segmen peluang volunteer. Makna nak join event, ada masa nak join. Kalau tak nak, tak perlu kan, macam tu. So ada yang nak less commitment. So bila kita buka ruang tu, ada 200 people yang sign up, yang register untuk be our volunteer. Jadi itu antara inisiatif baru yang kita akan buat. Dan lepas ni juga kita akan buka kepada kita punya platform untuk mencari ramai lagi. Dan kita ada kelebihan-kelebihan yang kita ada. Seperti mana saya cakap tadi, bahawa kita diberi peluang untuk menjadi sebahagian daripada Majlis Agama Islam. Dan itu antara platform yang bagus di mana kita boleh menjalankan aktiviti dan sebagainya.
Dan kebanyakan maker-maker ini tak nampak ruang. Kalau kita boleh menjadi jambatan. Contohnya, jika ada orang susah di kawasan kita. So, bagaimana kita nak bantu? So, kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak mohon sebab tu dia tak dapat Bantuan tu. bantuan Ya, tersebut. betul. Jadi, sebab tu kita perlukan volunteer-volunteer kita. So, kalau nampak ada orang susah yang perlukan bantuan, so bagi tahu pada kita ada platform kita, engage dengan Jabatan Masyarakat, engage dengan Majlis Agama Islam, Dengan untuk pasak kita contohnya. memberikan bantuan darat kepada yang memohon. Baik. Sebab tu tak semestinya duduk di MBN ini kena fikir nak jadi pemimpin, tetapi kita boleh contribute dan kita boleh bantu orang-orang yang memerlukan. Sama juga ada yang saya melawat orang-orang susah kan, yang banyak tak nak apply UPU. Yes. Sebab dia rasa keluarga dia tak mampu dan dia kata dia nak continue bekerja dan sebagainya. Tetapi apabila kita sampai dan kita bagikan gambaran kepada beliau, saya kata ada setengah TVET offer, bukan sahaja you kena keluar duit, dia bagi you duit untuk you belajar. Dan kegunaan duit itu boleh menampung keluarga dan selepas selesai daripada itu, dia pun dapat pekerjaan yang baik dan boleh mengubah kehidupan keluarganya. Sebab itu banyak kita bagi tahu. Dan kita bagi tahu juga ada bantuan-bantuan awal kepada Yayasan Perak, agensi-agensi kerajaan yang lain. Banyak memberi bantuan untuk pendaftaran awal, kemudian perlu ada laptop dan sebagainya. Ada saluran-saluran yang kita boleh bantu. Jadi, golongan-golongan ini, mereka tak berdekat dengan kita, so mungkin informasi itu kurang. Dan kita pun tak tahu siapa yang memerlukan. Jadi, Alhamdulillah lah. Kalau kita ada volunteer ataupun kita punya mata, telinga, Ejen kita di seluruh negeri Perak ni, saya rasa banyak orang-orang yang kita dapat selamatkan mereka dan dapat memberikan platform yang terbaik untuk mereka dan juga dapat mengubah kehidupan mereka yang menjadi lebih baik. Baik, terima kasih banyak bang. Jadi untuk penonton-penonton yang dah dengar kongsian daripada Abang Don kita. So lepas ni kalau nampak booth MBN atau kawan-kawan yang terlibat dalam MBN, tanya dia orang macam mana nak masuk, nak jadi sukarelawan MBN. Sebab kita dapat membantu masyarakat di sekitar kita untuk memberi maklumat-maklumat tambahan dan sebagainya. Jadi abang, saya rasa segmen kita sampai di sini. Jadi sebelum kita tamat, abang ada tak kata-kata terakhir untuk penonton-penonton kita? Okey. Saya berharap belia-belia di sana jangan kita membazir masa. Kita gunalah masa kita dengan sebaiknya, perkemaskan diri. Yang paling penting ilmu kita. Kerana dalam hidup ni tanpa ilmu kita tidak ada jalan yang baik. Maka penuhilah diri kita dengan ilmu. InsyaAllah dengan penggunaan ilmu ini, dengan manfaat ilmu ini, kita dapat memberi banyak jasa kepada masyarakat, kepada kawan-kawan kita dan juga maupun untuk diri kita sendiri. Jadi selamilah ilmu dan semangatkanlah prinsip dan jati diri kita supaya penerimaan diri kita ni disenangi oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Abang Don Naim Alamin daripada Majlis Belia Negeri Perak. Dan so saya dan juga sahabat saya Tanu hari ini. Jadi saya bersama dengan sahabat saya Tanu hari ini ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Abang Don Naim Alamin kita daripada MBN atas kesudian menjadi panel podcast kita Teman Bersore pada hari ini. Jadi kepada penonton, jangan lupa saksikan, tunggu lagi episod-episod yang akan datang. Kalau ada panel-panel, tetamu-tetamu jemputan yang komen nak kami jemput, boleh komen dekat bawah. Nanti kita akan cuba cari panel-panel berkaitan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.